Dan begitu juga hutang yang terus dipertikai. Sebab tu saya katakan soalan yang sama, jawapan yang sama. Dia kata hutang kita membengkak, dia kira hutang lama dengan kadar faedah. Tetapi kenyataan hutang baru daripada kerajaan ini, ya, itu menurun 100 bilion ringgit 2022 kepada 77. Masih berhutang sebab kita tidak mahu membebankan dari segi program infrastruktur asas, tempatan banjir termasuk di Kelantan, Terengganu, dan kesihatan dan pendidikan. Pelaburan, ya, kita tu meningkat rekod untuk 2024 itu 384.2 bilion ringgit. Daya saing dunia untuk 2025 melonjak sehingga 11 anak tangga, pencapaian terbaik sejak 10 tahun. Trend perdagangan terus positif. Dan jumlah dagangan di tahun ini, Januari sehingga September, meningkat 4.4%. Tuan Sri Pertua, ini dalam keadaan ekonomi yang belum menentu, terutama akibat daripada pengenaan tarif oleh Presiden Donald Trump. Tapi masih meningkat kira-kira kepada 2.24 trilion ringgit.